biasa you cari barang-barang, I tak nak tengok je. Kita main Konon chapter 1 gang. Let's go. You dekat handphone tak apa jump scare tau. I kat sini jump scare besar ni. I expect kot. Gabut Apa studio. gelang? Tak nampak apa ni. Okay. Mana? Sekejap. Mana dulu? Find the village. Sini. Mana? Oh, ada lampu lah. Kenapa tak ada tekan lampu? Oh ni, dah. Siapa batuk tu? Bukan saya. Apa-apa pun you dah dulu. Takut jump scare kan. Boleh bang. La ilah. Kena nampak. Tak suka lah kalau dia punya kamera macam ni. No, best. Ni apa ni? So, this is the village. Oh, inilah tempat tu. Kampung apa macam ni? Peliknya kampung ni. Buka kampung. Cari yang ketua. Oh, Allah. Nenek, apa ni nenek? Tak baik macam tu nenek. Terkejut kami. We ada be the census. We ada on the collect the activities. Saya tak bisa bahasa We Inggeris. should be here. This village is cursed. Damn. Why is that? Back Saya tak the bisa bahasa Inggeris. If you heard the gamelan, don't perish, but I know you will be stubborn. Gamelan? Okay. Apa maksud Open the gamelan? lock shelf, find the key for the shelf. Oh ni. Yang ni Oh, kena cari kunci pula. Nenek tahu tak kunci kat mana? You tanya kat dia pula. Dia suruh cari kita. You tanya kat dia. Malu nak cari. Takut jump scare. Mana? Boleh nampak tak? Oh, boleh nampak. Jangan jerit. Waktu-waktu malam ni tak elok. Siapa jerit? Saya tak jerit pun. Masalahnya. Mana kunci? Tak tahulah kunci. Nenek tu buat apa seorang-seorang ni, tak takut ke? Dia ketua kampung. Takkanlah hantu buat rumah macam ni. So, ni lagi satu rumah. Oh, kena pergi kat sini lah. Sini. Lari, takut. Ni, dari tekan ni lari. Fuh. Sonic 2. Siapa batuk tu? Sekejap. Cari dia. Mana dia pergi? Kau keluar sekarang. Ada orang tembak. Ada orang batuk. Siapa yang batuk? Tak tahu. Mana saya nampak tadi dia lalu kat sini. Mungkin dia pergi sini lah. Mana tahu dia ada kunci. Ni apa surat apa ni? Sekejap. Dah tekan lah interact. Tak boleh baca dah. Aku tutup video sekejap lagi lah. Awak tahu. Jangan sikit dengan ni. Tak adalah. Just santai. Oh, penting buka. Mana kunci?
Saya pun tak tahu lah kunci kat mana. Nenek, awak ke kampung sini pun tak tahu kunci kat mana ke? Malas nak cari Sebab kunci itulah lah. dia kata suruh kita cari. Stop. Jangan tinggal saya lah. Tak ada. Stop. Tak nampak siapa lalu boy sebab I lajukan diri. Takut. Apa ni? Puskemas Desa Konoha. Ada orang jerit. Baik. Masuk. Siapa yang tembak you? Berapa kali nak buka? Tak ada. Tak ada sini. Siapa dalam pin? Oh ni ke gamelan? You nampak ke dekat tingkat luar ni? Orang jump scare. Aduh. Ingat ke tadi you perasan? Oh bukan. Oh saya yang Tak first. baik doh. Tak baik doh buat itu. Tak baik doh. Tak ada kuat jump scare lah. Come on lah. Dia terkejut tau. Kena main PUBG macam ni, kena main 4 jari ni kalau main PUBG. Lag lu. Ni kan rumah tadi masuk apa? Oh, tapi kita tak ada interact. Dia kata suruh baca, tekan tak boleh tau. Mana tahu ada clue ke apa kat sini. Dia disuruh baca pakai mata batin. Stuck. Baca apa? Baca pakai mata batin. So pintu yang dah buka tu kita dah masuk dah. Yang tak buka tu belum masuk. Ni belum masuk lagi. Ada surat lagi. Ada something kat dalam. Keranda. Ingatkan kunci lah. Mana Mana you? Ni. Dia selalu tinggal orang You yang tak nak gerak. Sini. Pergi mana? Tak tahu. Tadi kita pergi di sini tak? Tak tahu. Siapa yang batuk ni? Tak tahu. Hantu tu demam. Coronavirus. Mana pula you pergi? Ini. Tak nampak ke I gerak tadi? You berdiri kat sana buat apa? I lagi fokus tengok hantu daripada tengok you tau. Takut. Dia buat jam sikit lagi. Dia ada banyak interact tapi tak boleh tekan. Ni. Siapa batuk tu? Kak, lalu kak. Tak cari kunci lah. Dia nak berdiri kat situ. Ada interact juga. Tapi interact tu tak nak tekan lah. Siapa yang main pintu? Ni. Tak ada lah. Tak ada juga. Sini. So lagi mana Ni dah buka. Pintu Ni. dah. Wah! Day! Mana you pergi? Ni adik. Ni pintu ni. Oh ni tu. Tak, apa hal dia buat jam scare situ kan diri depan tu. Itu Kak Ponti. Saya rasa Kak Ponti tu baik lah. Dia satu geng dengan kita kot. Dia sesat kat sini. Checkpoint. Lah checkpoint. Kalau mati kita hidup balik sini. Boleh berak tak sini?
tak? Sekarang mana kunci? Aku Ni. pening. Kunci mana? Masuk ada. Jangan marah kalau I maki you Aduh, parai. Bapak Kadang-kadang jauh. takut juga dalam hari pun. Siapa yang batuk dari tadi tu? Batuk. Kau ada sakit apa ni? Ha? Dah cakap, hantu sekarang ni demam. Sebab musim sekarang ni hujan. Dia orang pun tak tahu nak pergi mana. Kesian lah. Ni kubur ke? Kubur kan? Pijak je lah. Jangan bijak. Nanti dia kejar you, I tak tahu. Kejap balik. Ni lah, ni desa Konoha. Tak boleh buka. Boleh ambil tak cangkul ni? Tak boleh. Tapi berdarah. Dalam batuk. Oh, kat rasa dekat dalam ni ke, bang? Oh, tak boleh masuk Tak boleh masuk lah. Ada orang ke kat dalam ni? Tak nak mengendap, takut jam scare. Takkanlah hantu nak buka tingkap tu. Yang tadi pun kita buka tingkap dulu buat jam scare. Tak nak aku. Ni nampak macam gunung tapi bukanlah macam game gunung teruk Dia sangat. bukan gunung, tapi dia perumahan kena cari kunci. Ya, macam objektif. Ada banyak chapter ni. Kita chapter 1 pun lambat sikit. Siapa yang tengah batuk ni? Aku lemas betul lah tengah batuk ni. Kita dah pergi sini tak? Tak. Tadi kita lalu sini kan? Ya. Sini betul lah, semua dah cari ke? Cari balik. Cuba cari kat belakang-belakang tu. Siapa tahu ada. Sini. Ni dah tadi kita pergi. Ni pintu ni. Oh, ni dah buka. Ni yang... Oh, ni tempat tu, desa. Dalam ni tak masuk lagi kan? Dah lah masuk dah. Yang tu lah tadi. Ni dah buka. Ni dah buka. Dalam tu ada lagi ke? Tak ada. Ini cangkul. Tak, rasanya cangkul ni tak boleh ambil tu. Sekarang ni mana kunci weh? Kalau kita patah balik, ada gua. Tapi tak boleh masuk. Kira blok. Okey, dia suruh saya kunci. But mana kuncinya? Ni ada situ pintu. Sini, ada situ pintu. Baik, tapi lah, diorang tutup pintu. Jangan tutup, buka je. Nanti kau tahu mana satu kita dah selesai. Mana ni? Mana akak kunci tadi ya kak? Open the lock shelf, find the key for the shelf. Yang almari dekat tempat nenek tu, dia kata suruh kena buka. Jangan cakap hantu pula simpan. Akak Bunti, tolong carikan kunci nak guna. Dek! Buat tahu ini curang tapi jangan buat macam-macam. Ya, apa ni? Ada situ pintu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah! Macam mana you pergi? I'm stuck. Ada tak dalam? Kalau ada pergi cari Fat. Tak, saya risau kalau saya masuk. Siapa tutup pintu wai? Stuck. Tak, pintu bilik automatik tutup. Tak, ada tak? Mana? Tak ada. Okay, sini pula. Sini ada apa? Kubur. Nama dia apa? Takkan sini. Arif. Muhammad Syarif. Arif Syadul. Nama dia apa ni?
Moza. Ni apa ni? Tak nampak lah. Mansif. Alamak. Mansif? Nasib lah bukan nama aku. Muhammad Syarif. Kan? Tak, sekarang ni mana kunci ya? Mana kunci? Okay, Aku kita tengah- cari pisah lah, pisah. Di sana, I sini. Tak nak. Tak nak. Nak ikut juga. Tak kira. Oh, ni nenek tadi. Terkejut Sekejap. saya. Cuba cari. Ni tak boleh buka. Boleh lah. Mana boleh? Jangan cakap disimpan kat sini. Kalau disimpan kat sini, better dia pergi cari lah sendiri. Wah. Nenek. Nenek dah pernah ke dia, nenek? Dia bug. Tak, sekarang ni mana kunci? Mungkin dekat dalam drawer ataupun ni. Tu tak boleh naik. Tak, sekarang Kau ni dekat clue pun pergi tak ni. ada. Dia dekat tak ada. Dia punya clue tu adalah find the key. Itu nama clue dia. Tak, cuba bagi Oh, tahulah dia tadi. kat tempat tu dia ada tempat tu dia macam buruk-buruk ke, rumah tu ada jangkir ke. Ya, Baru tahu ni. masuk sini. Mungkin Kita tak apa? masuk sini dulu. Masuk sini dulu, jom. Gua ni kan tadi dah lalu. Oh yeah. Oh damn. Ya Allah, otak 3 minit. Kat sini ada tak? Tak ada. Cari laluan. Lepas tu sana sini ada laluan, sana pun ada laluan dah. Kan? Sini jap. Sekejap Tapi sini ada kubur. Pintu dah buka. Pintu ni. Dah. Okay, so sini settle. Pintu ni pula. Oh, ni yang hospital. Tapi yang ni pula tak boleh buka. Mungkin kalau dekat dalam ni ke apa. Assalamualaikum. Kami nak masuk. Tak boleh. Dia ni hilang tau. Mana dia ni? Muhammad. Ya. Mana you pergi? Ada je kat sini. Cuba cari. Dalam rumah ke? Mbak. Nak kena tendang ke nak kena teragang? Lalu. Checkpoint. Dah. Ya Allah. Alright. Sini. Okay. So tadi dah sana settle, sini pula. Jadi okay, ini dah yang tadi kubur tu. Siapa yang batuk? Ini rumah tadi tu, yang bicycle tu. Ni yang dah masuk tadi tu. Okay. What the fuck? Bukan. Ni yang Ni apa? sini. Sekejap. Ni rumah belakang yang hospital tu. Okay, ni yang settle. Sini pula sini dah settle juga sebab pintu dah buka dan pintu lagi satu pun dah buka. Okay, semua dah settle. Ni ada laluan. Laluan ni pokok barai. Ada orang lompat ke tadi? Nampak ada orang. Kan okay, mantap. Okay, kat sini pula. Okay, sini tak ada. Kosong, barai. Sangkut. Okay. Sini pula. Sini.
Sini pula pintu buka. Ni hospital tadi. Semua tempat kita dah pergi. Masalah mana kunci? Ah. Hantu pun dah jumpa dah. Semua tempat dah pergi. Mana kunci? Sini dah start over jam lah. Ni siko lagi. Mangkuknya je hilang je. Ada dekat nenek lah. La ilaha illallah. Mana nenek? Ni dekat mana? Ni belakang. Mana Weh. Mana kunci? Dia cakap, okay, kita dah pergi semua tempat. Mana kunci? Mana kuncinya? Dia cakap hantu terbawa lari pula. Dia kalau Macam terbawa mana nak lari, macam mana nak terbang sekarang ni? Kita kena pisah dulu, cari kalau ada yang pintu yang masuk, yang pintu yang tadi kita dah masuk tu kan. Kita masuk balik, kita cari betul-betul. Kalau tak ada, Tak game nak. ni, kalau tak ada game ni jadi bug. You pergilah, I duduk sini diam. Okay. Ke nenek telah kunci. Dia kalau telan kunci gila dia tu. Masalahnya pintu hospital ni Nenek, tak boleh buka ni. besarnya berhidung. Oh, macam tu tak gelap gila. Tak okey. Dia cakap okey kunci. Okey, cari kunci. Semua tempat sudah pergi. Mana kuncinya? Siapa main ketuk pintu tu? Aku tahu aku seorang-seorang. Tapi tak payah aku main ketuk pintu. Kompok je lagi. Nenek kau macam ni ke? Nenek tak gerak. Macam ni je duduk. Nenek, ke dalam kain nenek? Ya Allah, duduk dalam kain dia buat apa ni? Mana tahu disimpan dekat bawah kepam-kepam tu. Ya, chill. Kita tahu tak, adik tahu tak dalam semua tempat ni ada interact. Okay, ada interact. Bila kita tekan interact tu, kita tak boleh tekan tau interact tu. Kita tak boleh baca interact tu. Kenapa Nenek, tadi saya jumpa kuyang nenek. Nenek tak takut ke duduk sini seorang-seorang? Takut nenek. Nenek dah tua. Nenek barai sikit. Oh, ya ke barai? Nenek simpan dekat mata nenek. Lubang hidung nenek kunci. Tak jumpa pun. Mana ada kau ini, janganlah mepek. Oh. Apa? Woi, apa deh? Main tutup pintu pula. Jangan main tutup pintu lah bang. Tak relate oi. Nak naik pergi pun tak boleh lah. Ada interact. Memang interact ni. Buka balik. Memang interact ni semua tak boleh baca ni.
Kalau game ni tak boleh main, kita main lagi satu lagi. Ada jumpa lagi satu lagi. Dia hantu juga. Mungkin bug lah. Kalau I dah cari pun still tak ada. Mungkin game ni jadi bug. Kunci tu dah hilang. So you tutup je lah video tu. Damn. Tak ada. Kita bawa balik. Tak nak. Tapi kita cari lagi satu game hantu kita main. Macam mana tadi you naik yang... Wah, lepas juga. Nenek, tak seram ke nenek? Saya takut nenek. Nenek berdiri tadi macam ni. Oh. Dia jumpa ke? Belum. Kenapa almari ni lain pula? Almari ada cermin. Ha? Aha. Mana ada cermin? Ada lagi satu rumah tu. Almari tu macam nampak cermin sikit. Let's go baby. Dah jumpa ke? Dah. Kat situ ke duduk? Kita pro players. Let's go buka. Apa? Jangan mikir lagi. Dia ni. Apa ni? Find a read the note. Find a read pula. Find and read the notes. Oh, yang you nampak tak tadi dekat semua kat dinding dalam almari ada satu surat yang cakap tak boleh interact tu. Yang tu kita kena tekan sekarang. Okay, kena pergi semua tempat lah. I dapat 2-3 macam tu lah. Dia cakap, who is she? The one dressed as a queen. Oi. So, kita kena baca dekat situ. First, ada satu dekat pergilah. Lah, dia tinggal aku lagi. Dekat luar lah saya ada. Mana ada tinggal you ni? Mana? Ada pun? Tak. Pergi lagi satu tu. Yang pergi Jom. tu dalam ada isi air tu. Kat situ ada. Mungkin lah sekarang lah. My experience lah main game macam ni. Ada hantu keluar. Dad! Bulat tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok ni. I cari kat sini tau. Tak nak tengok tingkat tu. Ni. I cari dekat ni. Almari ni. Drawer sini. Ni. Ada. Tak mau. Takut. Cuba buka. Semua almari you buka. Kalau ada interact you baca. Tak ada. Ni ada. Oh tak ada. Dalam belakang ada belakang. Tak ada. Ni tempat tadi. Sini. Sini tak ada. Cuba tak cari dah. Tak ada. Sini tak ada surat. Yang hospital tu boleh masuk lagi
Nah, ni. Dia cakap apa? The gamelan calls only the chosen one. If you hear it, it is already too late. Oh. Damn. Hello? Hello? Macam mana nak buang ni? Tekan je. Tekan tu balik. Dah tekan tak boleh pun. Tekan tu, you gerak. Dah gerak tapi okey dah. Dia suruh apa? Dia kata kalau kita dengar gamelan tu memang dah lambat dah. So gamelan tu hantu Gamelan ke kuyang? Tak tahu nama dia cakap gamelan. Dia Ni bilang ada. cari apa ni? Tak faham. Ni ada situ. In this village people vanish one by one. They say they go to the mountains for woods or they visit their acquaintances. But none returns home. Only the faint gamelans play from the forest at night. Oh, ada banyak orang kampung pergi dekat mountain nak ambil kayu. Lepas tu tak ada siapa pun patah balik. Kira tak siapa pun balik dekat kampung. Tapi gamelan seorang je dia main malam-malam. So gamelan memang hantu ni. Dia yang hantu. Ingat. Okey, dah cepat cari nanti lagi. Cepat jom. You naik tak Nanti 2/8? Naik cepat jom cepat. Cari. Cepat. Pisah. Cari sana, you cari sana, I cari sini. Tak mau bisa. Sini. Kita kena pergi semua tempat rumah ni. Tapi risau. Ni ada. Ni. Those who search for the missing vanish too. Cemetery grows but nobody truly die. Tak tahu lah. Tak faham. Tak bisa bahasa English. Tapi saya bisa sikit. Tak ada dah bisa sangat. Dia kena tengok hati-hati tau. You kena ronda semua tempat. Mana tahu ada benda yang kita lupa baca. Akak tak ada jam sikit kan? Nak lalu. Babi betul lah Abang Mai. Aduh, dia makilah geng. Dah cakap ke tadi kan? Ada orang. Jangan. Ada orang kat dalam ni. Siapa ni? Gamelan. Bunga. Nenek tadi lah. Aduh. Kat sini tepi ni ada tak? Surat ke apa? Mana tahu ada juga. Ni ada. Ini bukan surat, ni barai ni. Butanya mata tu. Takutlah tengok tingkap ni. Dia buat jump scare lagi. Dia mati kalau aku. tingkap terbuka je baru jump scare. Ni semua tak ada. Okey, tak ada. Sini. Atas ni apa-apa. Dekat tempat kubur ke apa. Alamat start. Kat sini tak ada kan? Settle kan? Okey, masuk sini balik. So, I rasa kan kita kena cari surat dulu, baru gamelan akan keluar. Gitu. Ni ada. If you eat, they will release you or capture you forever. If you eat, kalau kita makan, diorang akan lepaskan kita. Nak makan apa? Ataupun tangkap kita. Tangkap ke apa? Capture tu apa Nak makan apa? Makan kubur. Makan burger. Lagi empat.
Ni dah masuk dah tadi. Masuk berapa lagi guys. Dah tahu, cakap lah. You diam je kenapa? Dah masuk dah. Dalam meja ada apa? Bawa meja ke apa ke? Dekat bawa kursi ke bawa. Ni tempat tadi kita masuk kan? Kes ni. Kenapa you tak nak masuk? You jaga luar Ingat security guard ke je ni ha? Ni ya. They are watching. Dia tengok kita. Gamelan. Let's go gamelan. I see you gamelan. Mana kau? Siapa yang sebenarnya gamelan? Macam mana dia mati sekarang ni? Saya nak tahu. Saya nak ambil kes. Kenapa kau tengok ni? Weh, tu pintu dah tutup. Weh, gamelan. Pintu tutup. Buka je dah bongkok lagi. Masuk. Tak nak. Nanti dia kunci. Tak adalah. You ni jangan takut. Santai. Dik, Okey. cepatlah cari. Kejap lah. You cari pun tak mau. You cakap I seorang je kena cari. Lepas tu cakap. Kau suruh ajak dia Lepas tu hantu. cakap Orang suruh ajak- saya pula cari. Barai lah. Sini. Sesat nanti marah saya pula. Ni ada lagi. Village leaf of rage the forest edge. Rice, flowers and blood. Those who forget Boleh tak bagi English. pendapat bahasa Melayu? Tak faham lah. Bukan ke you dah tukar? Tak ada. Oh, boleh? Oh, boleh. La ilaha illallah. Temukan dan baca pesan. Mana dia pula hilang? Mana Muhammad? Bah. Babi. 6 lagi 3. Lagi 3 pula. 6, 7, 8 lagi 2. Siapa panggil babi sekarang? Muhammad lah. Habis hantu tak jam scare you jam sikit kenapa? Sebab dia cakap saya kena jadi gamelan. Okey, seseorang pergi meninggalkan persembahan di dalam hutan bunga beras bahkan darah. Aku juga menemukan buku harian yang dibaca. Makanlah dan mungkin kamu akan bebas. Malam aku melihat pasar hidup dengan guana. Tetapi senyuman mereka kosong. Kayaknya aku menipu mereka salah. Satu lagi. Okey, apa yang you baca, apa you faham sekarang? Apa pun tak faham. Baca Indonesia pun dia tak faham. Cari lagi satu. Sebab dari Cari awal. lagi satu. Dari awal I tak baca. Saya tak tahu. Bahasa English kan mana tahu. Ni jumpa. Ni tadi punya. Tadi punya. Tadi lah. Lagi satu. Come on, lagi satu. Dekat sedok you. Oh shit. Aduh, barai. Mana lagi satu lagi satu. Jap. Dekat buntut you tu. Tu dah tahu. Mana ada? Tak ada, jangan baca. Apa dia cakap ni? Jap. Memang ada kisah semua ni. Someone still live off me. In this forest flowers rise even blood. I also found a diary that reads, eat and you may be afraid. Last night I saw the market alive with the colors but they are smiles empty. I think I choose wrong. So, maksudnya yang kampung ni semua orang dah mati disebabkan gamelan. Dan apa punca Tak, ni? gamelan tu koyang ke apa? Kan sebab gamelan belum keluar lagi kot. I think so. Mana Mungkin you? ada orang explore datang kat sini lah. Ada orang explore datang kat sini dan dia orang tahu benda macam tu jadi dan macam faham tak? Ada orang datang kat tempat yang dekat kampung ni. Lepas tu ada orang dah tahu pasal semua cerita ni, dia orang pun dah sesat dah mati lah. Betul tak nenek?
Okay, sekarang ni kita kena cari last notes. Last, jangan dekat, bukan dekat sini. I rasa dekat dalam tu. Dah untuk you. Bukan ni ada. Kena cari semua balik rumah lah. Masuk balik. Gida kan? Dah. Okay. Rumah ni? Dah. Okay. Lagi. Sini? Dah. Sana? Dah. Okay, mantap. Okay, sini? Tak tahu. Okay, masuk balik. Ini dah. Dia watching. Ni dah. Sini? Dah. Okay, dah. Ni pun dah sebab tadi saya masuk. Oi, oi. Tolong! Sini, okay. Straight lagi. Sini. Dah. Ya ke dah? Adalah. This village looks empty but it's not. At night, the gamelan place I try leave but the part was distant. The chief Mana ni? told Mana? me to run. But recognize they are always watching me. Okay. Saya terlihat kosong tapi itu bukan dia. Di malam hari permainan gamelan saya berusaha keluar tapi jalannya terpelintir. Kepala desa menyuruhku untuk lari tetapi mau bagaimana juga mereka adalah selalu mengawasiku. Faham tak? Faham tak? Dengarkan dan mengerti muzik gangguan gamelan. Faham tak? Boleh cakap? Dalam surat. Dia berusaha keluar tapi ada benda yang ganggu dia tak bagi keluar. So, music. Lagu tu lagu gamelan. Masalahnya nak dengar kat mana? Kalau kita pergi keluar sekarang, kita kena buka sound tu tau. Kena buka sound. Memang kena buka sound. Kalau tak, kita tak akan kita tak akan dengar dia punya music, dia punya gamelan tu. Bila kat mana? Kat mana? Kat luar. Kita kena pergi kat luar. Tapi sabar jap. Sekarang nak pergi tempat mana? Kat nenek ke apa? Mana dia tahu? You tanya I macam I pernah main ke? Tak tahu, dia cakap listen. Sebab you kan baca apa Indonesia kan. Dekat situ dia tulis apa? Dengarkan dan dekati muzik. Ganggu gamelan. Dengarkan dan dekati muzik. Oh, ganggu gamelan maksud dia. Ya, dengarkan dan kena ganggu dia, tak bagi kena ganggu dia. Oh, so kira lagu tu bukan lagu gamelan. Kira lagu gamelan punya weakness lah. So kita kena dengar lagu tu, kena cari lagu tu. Macam tu lah. Dia cakap sini, dengarkan dan dekati muzik gamelan. Ganggu gamelan. Mana you tu So kita kena pergi lah you ni. Kena cari lagu tu lah. Sekejap, kita cari nenek tu, mana tahu ada apa-apa. Masalahnya nak pergi mana sekarang? Dia tak cakap pun apa-apa pun. Ni. Oh, nenek ni barai. Yang surat tu semua kisah gamelan tau. Listen. Sekarang nak dengar kat mana? Dia tukar setting dekat mana Pergi dekat Roblox tu. Lepas tu dia dekat setting. Kat situ ada dekat English kan untuk Bahasa Indonesia. Dengar Rom jerit tapi bukan lagu. Dengarkan dan dekati muzik. Gangguan gamelan. Gangguan pula. Gangguan you. Ganggu. Bukan, salah. Dengarkan dan dekati muzik. Okey, kita dengar muzik tu. Ganggu gamelan. Kita kalau dengar, kalau kita tak pergi dekat dengan muzik tu, gamelan akan ganggu kita.
So, kita akan dengar muzik itu, kita kena pergi dekat-dekat dengan muzik tu. So, mungkin dalam muzik tu ada benda something. Okay, jom. Masalahnya Dengar. Tu muzik kan? tak. Okay, masuk dalam balik. Tak apa-apa, masuk sekejap. Kenapa? Cakap. Nak cakap apa-apa tak? Tak dengar apa-apa pun. Sebab kita kena pergi cari dulu muzik tu. Nanti muzik tu akan dengar, kita pergi dekat je ikut dekat dari mana muzik tu datang. So kalau kita You ikut, pergilah. You pergilah ikut. kalau you pun ikut jugalah. Yelah, you pergilah ikut. You pergi dulu ikut. Masalahnya I kena buka suara I, you pun kena buka suara you tau. Kalau seorang tak dengar, you kena dengar juga. Baru tutup value. Tak, buka. Kalau tak dengar, barai. Game ni kita kalah. Muzik dia pelik-pelik kan. Ikut. Dengar. Masalahnya I dengar dekat handphone you, bukan dekat iPad I. I buka dah volume tapi tak dengar pun. I dengar. Gamelan akan ganggu kita tau. Kita akan mati kot. Mungkin lah. Memang akan mati. Memang ganggu, dia akan ganggu kita. You lari, I lari lah. So, sekarang Okay. I jemput. Ting, ding, 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 ding. Tak, masalahnya kita dah pergi semua tempat ni tau. Ni patah balik babi lagi ni. Jap. You nampak tak? Mana dia? You tahu tak tadi saya cakap ada satu gua tu saya tak boleh masuk. Mana tahu dekat situ. Betul tak? Jom. Mungkin sebab saya dah cari semua tempat ni, tak ada tau. Satu tempat pun tak ada laluan. Dekat situ dia dah block. Saya tak boleh lalu situ. Tapi nampak ada gua. Okay. Kita kena cari jap. Tapi risaulah. Dia akan ganggu kita lah. Kalau ganggu dia lari Tak ada, kalau ganggu I duduk atas kepala dia. I dengar. Dengar something. Betul! I dah jumpa! I dah cakap! Sini! Ting, ding, 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 ding! Oi, barai! Ni apa ni? Checkpoint! I dengar kejap je. Ya. Sama juga. Sini. Allah. Jantungku dah dikduk. Teruk sangat muka gamelan. Itu gamelan siap. Dah dikduk. Let's go. Sekejap, dengar bunyi tu dulu. Itu ganggu gamelan. Macam tu ke kena ganggu? Bukan, orang suruh nangis. Macam nak ganggu. Kan? Apa ni? Pergi ke Karmat. Ada orang tembak. Oh ya, apakah ini gua? Dia main gua pula dah. Nak pergi gua ke atau kita jalan kat situ? Dengar bunyi tu balik. Tak tahu. Mana satu Gua lah. Dengar. Tak sure je. Ni. I dengar tapi suara tu
Makin lama makin jauh sikit. Salah. Betul. Ha. Ha. What the? Hey, takkanlah kena lompat-lompat pula. Oh, okey, jalan. Boleh berjalan. Jumpa. Tu. Oi. Ya, apa pula ni? Tempatkan kristal ke pelat. Temukan kristal 3. Temukan kamar ritual di dalam gua. Ha? Kristal. Kena cari pula kristal. Damn. Tu orang setan ke apa? Kejut aku tiba-tiba gunung gitu. Ding 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 ding. Dia cari cepat lah. Ayo. You carilah. Tadi carikan sekarang you pula cari. Tak mau, takut. Dia cakap apa ni? Tempatkan kristal ke pelat. Pelat apa? Kira nak letak kat mana? Apa tu? Apa tu? Mana? I nampak putih-putih tadi. Baju putih. Itu gamelan. Tak. Putih-putih 3 tempat tadi nampak. Apa benda tu? Ha. Oh. Kristal. Merah. Map. Hang memang good. Hang memang good. Boom. Dia datang macam tu tau. Bangang tadi tu. Sekejap. Ada map. Ada map kan? Ada map. Dia masalah sekarang ni. Mana kristal tu? Ada map. Apa benda tu? Bergerak tu? Yang 3 tu adalah kristal yang putih-putih tu. Oh. So, ada pocong, ada gamelan, ada apa lagi ada? Ada Kak Ponti, apa lagi? Dia mulut yang celupar lah. Masih tahu orang bagi jump scare je. Tapi lagi teruk gamelan lah. Terkejut sumpah. Itu suara dia kuat gila lah. Mana? I tak tahu tak. I dah tak tahu nak pergi mana. Kita dah sesat dah sekarang ni. Ni tanya I buat apa? I pun tak tahu, ikut you je. Dia ada dengar bunyi mana you? Ni. Yang sesat pula nanti you marah I. Saya juga kena pergi depan. Dia tak nak pergi depan. Dia tahu kena jump scare. Lain kali kalau jump scare. Oh! Tak ada apa-apa. Ya Allah. I dengar bunyi. Kita dah makin lama makin jauh lah dengan benda tu. Makin lama makin jauh benda tu. First of all, kita kena keluar dalam gua ni sekarang. Kena keluar dulu. Sini. Cari yang putih tu dulu jap. Makin lama makin benda batu. Makin lama makin jauh kita. Rumah tembus. What? Macam nak keluar? You tahu ke macam nak keluar? Tahu? Keluar terus. Itu je tahu.
Tak apa, kita main chapter 1 dulu. Chapter 1 pun rasa tak sempat nak habis. Kita main chapter 1. Nanti next time kita main chapter 2. Tak, sekarang ni kenapa kita lalu kat situ? Dia jadi dark hidup kan jantung. Jumpa! Ambil. Kristal 1. Ding, ding, ding. Ada orang senyum lah dekat sini kristal. Siapa yang senyum? Lari! Gila. Pocong! Weh, aku terbaring weh. Punya. Muhammad, tolonglah. Boleh tolong ke? Weh, aku berangkat Mat. Dia kenapa dia tekan aku weh? Babi lah. Hai. Kau gendong aku ke buat apa Mat? Tak tahu. Pocong. Dia datang di belakang. I tak tahu dia datang. I nampak jadi, siapa yang baju, siapa yang orang ketiga ni? I nampak pocong lompat-lompat. I nampak. Oh, nampak. Okay. Muhammad, kau pergi dulu Muhammad. Kau pergi dulu. Aku yang kena Muhammad. Kau ni memang kau ni memang I pandai dodge tau. I tekan speed, I lompat, I terus turun pop hilang. You sangka tau. tak perasan. Ya. Tak perasan. Dia dah datang dekat-dekat. Aku tak perasan kat situ Itulah Muhammad. orang cakap main game ni 360, kena pusing semua tempat, bukan satu tempat. Dia datang dari belakang. Tak gitau, tak ada suara ke, tak ada apa-apa tau. Tiba-tiba member muncul. Kau pergi dulu. Okey, kita dapat satu ya. Kita dapat satu dah. Babi lah. Kejut aku. Dah lah datang di belakang. Jump scare pula tu. Jump scare macam mana? Teruk sangat muka dia. Khoda. Oh. Oh, ni tempat tadi. Tak sanggup untuk melihatnya lagi. Macam tu. Banyak saya. Okey, satu dah jumpa dah. Semua dalam kat gua kot. Dalam gua ni. So, sekarang ni kita dalam kat gua je. Mana satu lagi titik. When I dah ambil pistol ni, baru disampai. Wih, dia datang belakang. Bodoh lah kau ni Muhammad. Betul. Jom, dia datang. I pelik lah. I pegang kristal ni, dia datang tau. Janganlah pegang. Jom. Tak takut. Dia stuck. Psych. Lah. Tadi orang dah cakap kan. Dia bug. Dia tak sangkut kat situ. Macam mana kita nak lalu nanti? Cuba you fikir sikit, logik sikit. Pergi. Buka lampu je, pergi je. Pergi dekat tempat kristal tu. Kat dalam tak ada. Duduk sini. Nak bro. Dia Oh, nyawa automatik naik. Pergilah. Cari. tak nak. Cari. Dia datang. Dia lari juga. Tadi Encik Poch tu dah kena bug. You faham tak? Dah kena bug. Dia dah kena bug tadi. Saya nampak dia kena bug. Sebab tu saya nak gerak pun tak boleh. So sekarang ada Encik Poch. Bukan gamelan Encik Poch ada Encik Poch. Dia bila hantu gigi orang ni? Dia bila hantu gigi orang? Mana tahu? Tanya kat hantu. Tak, mana lagi satu kristal ni? Oh, tak nak. Ambil. Oh, jauh sangat. Ui, kena pergi straight. Sini.
Ni dah ambil. Mana? Tu. Tak tahu. You Carilah. tengok 360. Mana tahu Encik Poch sampai ke tak? Encik Poch! Alamak! You tahu tak, nyawa saya dah lah sikit. Nak juga saya kena ambil you lagi. Bapak berat lah you. Mental aman lah Encik Poch ni. Tiba-tiba muncul. Tak lagi tau nak datang. Nak jump scare. Janganlah kena cari lagi. Tak, I dah lompat tau. Mana lagi weh? Encik Poch tak ada sini. Nyawa naik, nasib naik. Nasib nyawa naik. Kita dah sampai dah. Dah sampai dah. Dekat lagi. Encik Poch! Encik Poch datang! Lari! Santai kawan! Encik Poch! Alamak! Encik Poch! Sabar Encik Poch! Encik Poch! Poch! Sabar! Wah, ni kejar! Ni mana ni? Mati! Dia target kalau dia bunuh orang, dia hilang. Aduh. Asal dia cari aku je. Asal tak cari Muhammad. I pandai dodge. Tak, I dah lompat tau. Dah lompat lari dah. Macam mana dia beritahu kat situ? Dah lompat dah tau. You lompat dekat tempat batu tu terus. Jumpa. Cepat. Sebelum Encik Poch datang. Okay. Ambil. Okay. Jom. Keluar. Lagi satu dekat tempat sini juga. Pause ni. Oh. Kenapa? Oh, I dah faham. Kalau jantung kita bunyi macam bergegar tu, ada Cik Poch. Oh, ya ke? I tak dengar suara lah. Sudah tutup tadi. Ui, dengar. Oh, Mana dia? Cik Poch! Kakak! Betul dia! Point. Mana dia? Tak ada dah pun. I yang buat bunyi tadi. Oh, dia jumpa. Bodoh lah Muhammad ni. Okey, dah ambil. Selesai. Temukan kamar ritual di dalam gua. Dia terus cari kamar ritual kat dalam gua ni. Ada satu bilik tu. Di tempat ritual dia. Mana? Kat mana pula nak cari? Dalam gua. Ya, dalam gua. Ya. Encik Poch! Pop. Kena lah. I baru nak buat tidak Syah. Tak jadilah. Angkat! Tolong! Help! Dia pergi tempat ritual tadi. Pergi gerak. Pergi tempat ritual. Tak apa, pergi je. Jangan lambat. Nanti di Encik Poch datang. Pergi je cari. Belakang. Pergi. Ya. Situ. You pergi, nanti nyawa saya naik, I bawa you sekali. Kalau Encik Poch datang,
You bagi dia ronda sikit, Mana? nanti you lari. Pergi straight. Okay. Sini ikut I. Alamak, lampu tak ada. Lampu ni barai lah. I dah buka ke tak pun tak tahu. Sini. Dah lah nyawa sikit. Barai weh. Ni. Sebab kita kena pergi tempat gua tadi tu. Nampak something. Cik Poch! Poch datang! Dah pergi datang. Oh, sana blok. Sana betul. Betul tadi tu. Encik Poch datang. Pergi straight. Mana? Pergi straight. Ada laluan tak? Kalau ada laluan ni pergi ikut je laluan tu. Lari sayang. Ada laluan tak? Ni blok. Ni pusing tadi tu. Mana Nak pergi temukan kamar ritual. Putih. Ya Allah. Dia kejar dia. Jangan kau. Lari cepat. Lari. Selamatkan diri. Lari Upin. Okay, tak kejar. Dia kejar Mat. Dia berkejar tu. Bergegar weh gua ni. Ni ikut I. Ada lagi weh. Apa banyak. Oh, kita dah ambil ritual dah banyak. So, dia memang kejar non-stop. Bangang Encik Poch tu. Mana weh? Banyak I sendiri pun sesat kat sini. Encik Poch datang lagi. Mana dia? Datang lagi. Woohoo! Point. La Dora. Mana Lia? Weh, dia kejar weh. Astaghfirullahaladzim. Mana dia pergi? Dia kejar. Mana dia pergi? Allah. Lah. You dekat mana? Ya Allah, you pergi sana buat apa? Kenapa you patah balik? Bunguk dia kejar dah. Ada dari mana tu? Sekarang ni tak ada Encik Poch banyak tau. Sekarang memang banyak gila Encik Poch. Dia dah merebah dah. So kena juga kita kena cari gua tu tadi. Tapi I dah tak tahu dekat mana sekarang ni gua tadi tu. I pun dah lupa dah. Tak, mana tempat tadi ni? Perasan Ya. tak? Tadi kita ulang-ulang datang tempat tu kan, tapi hilang. Sebab kita dah terlalu dah jauh sangat. Faham tak? Sebab tadi ritual tu ada yang dekat, ada yang jauh sangat. Petang lagi. Okay. Ada yang dekat, ada yang jauh sangat kan. So sekarang ni kita dah terjauh sangat. So tak tahu ritual memang dekat tempat situ mungkin lah. Sekarang ni nak pergi mana sana tak tahu. I tengah confused lah. Tak ada titik tanda hijau ke ataupun putih ke nak dekat situ je ada ritual. Kalau macam tu dia datang lah. Mana dia? Nampak? Mana Ni I risau nanti kita sesat lagi. Dah lah nyawa barai. Kan? Dia datang kat sini pula. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oi,
Kita dah jumpa. Ritual. Sini. Okay. I know. Ini yang tadi kan? Ini ke? Okay, betul. Aku butuh. Siapa tanya kau butuh? Aku butuh kristal. Okay. Siang, you kena letak lah. You kena letak cepat. Sebelum Encik Posh datang. Bangun Lia. Tapi tak ada nyawa weh. Dah letak belum? Belum letak lagi. Dia letak lah. Belum. You kena naik. Okay, letak. Tekan ritual tu. Okay, aku butuh. Selesai. Apa ni? Kabur. Dari gua. Kabur dari labaran. Ya Allah. Kena keluar pula. Ini dah terlalu sesat ni. Apa benda yang berlaku kat sini? Sangat gambar selfie. Cecak. Let's go, baby. Nama tak ada. Tak tahu nak pergi mana. Kita dah terlalu jauh sangat, faham tak? Tak tahu lagi siapa yang akan keluar sekarang. Kabur dari gua. Kabur dari labiran. Ni. Ni. Ha? Kabur dari labiran. Masuk labiran. I tak tahu labiran tu. Kabur tu apa? Kabur tu lari kan? Keluar kan? Lari dari gua tu I tahu. Tapi labiran ni tak tahu apa benda. Labiran tu mungkin hantu. Mungkin lah. Jom. Lah, kristal dekat sini tau. Dah cari kristal. Tapi kita terlalu jauh sangat dah. Kita dah sesat. Ni. Sekarang ni ada Cik Poch tak? Cik Poch semua ada. Tak tahu siapa yang ada lagi sekarang. Tak, sekarang ni Cik Poch ada tak? Kan kita dah letakkan kristal tu. Agak-agak dia kejar lagi tak? Damn. Mula dia terbalik! Dia ada lagi. Memang ada. Kita kena keluar dari gua sekarang ni. Tapi masalahnya kita sesat sekarang ni. Ikut aja. Allahu Akbar. Jumpa sesat dia. Weh, dia kejar weh. Suara mati cukup. I biar. Dia angkat I terus. Kalau dua-dua mati barai. Cari selagi you boleh cari. Je. Tak apa. Selagi you boleh cari je. Jangan berhenti, jangan tunggu. Pergi. Selagi you boleh cari je. Kalau you tahu dapat balik jawapan tu, okay, I boleh sambung sikit. Jangan risau, kalau you jalan-jalan jangan saya naik sikit. Nanti I boleh sambung balik. Encik push je ada. Orang lain tak ada. Encik push je ada. Jangan. You see sama je sayang. Sini. Ikut I. I tak tahu kat mana sekarang ni. Sebab kita tak nampak ritual dekat sini tau. Kalau nampak kita dah tahu, okay, ini tempat paling jauh sangat. Sekarang ni, ini paling ritual yang jauh. Dalam gua ni ada jauh sangat. So, kita dah terlalu jauh. So, kita kena keluar dari gua ni sekarang. Dulu cepat. Sini tadi kita pergi tak? Oh, ni yang ritual kan? Kenapa Encik Poch tak nak bagi keluar dekat sini? Dekat mana lampu tu tutup, dekat situ dia ada. I tadi pun dah perasan dah. Mana dia? Mana lampu tutup, dekat situ dia ada. Memang betul-betul dia ada kat situ. Belakang. Jumpa. Sini ikut I.
Oh, ini sesat kan? Sesat balik weh. I pergi tempat yang sesat juga. Biar I mati. Wah! Okay, angkat I cepat. You dah hafal kan? Tempat ni sesat. Okay, keluar. Dia pergi straight. Pergi straight tu. Nampak? Macam cahaya sikit. Oh, ni ritual. Patah balik. Okay. Ikut tu. Ikut arah tu. Ikut yang tempat yang merah tu. Nampak tak ada orang letak merah? Ikut sini, ikut sana. Ikut tengok. Sama je. Ni. Macam mana nak keluar? Pergi. Go. Kita just hafal. Tempat tu just hafal dah cukup. Kalau dah tahu, okay, batu-batu ni semua dekat sini, okay, dah faham dah. Kita memang dah lalu kat situ dah. Okay. Kat mana tutup lampu? Okay, dia dekat situ. Dekat ni. Dia datang. Biar I mati. Okay. You ikut lalu sini Ni. Okay, pergi. Bawa I ke situ, tengok ada apa-apa tak. Terus Cari. ke? You cari tempat cahaya tu. Tadi kita dah lalu kat sini kan? Tak tahu. Dah tadi kita lalu kat situ. So kena patah balik. Sekarang ni tak tahu mana jalan keluar dia. Sekarang kalau Acik push ni, I je mati. I tak tahu. Kamu tadi datang balik. Gila lah dia tu. Mana dia? Mana dia? Nampak? Ada apa-apa nampak? Tu, okay. Sebab I tak tahu jalan. I tak hafal. Kalau gunung-gunung ni memang sakit kepala apa. Pukul 4 ada kerja tau. Okay. Kejap je lah kerja tu, tak lama pun. Sini. Ni blok. Okay, dah tahu. Tu lah blok. Okay. Ni tempat tadi kan? Betul. Blok. Nampak dia mati sekali. Oh, jangan cakap mati sekali. Pergi straight. Cari ada apa-apa tak? Apa gelap sangat ni? Mana elok? Mana-mana je. Tengok. Cari dekat mana tadi. Buka lampu. Dia buka lampu ni gelap sangat. Jap. Ni yang tempat tadi ke? Tak. Apa gelap sangat ni?
Datang balik lah. Susah. Kenapa gelap Tak. Oh, ini Apa tempat gelap tadi. sangat ni? Ini tempat Bukan tadi. lampu kot. Tempat tadi. Tempat tadi. Wih, stres. Sekejap ya. Okey, sekarang ni kita kena cari tempat yang ritual dulu. Janganlah ikut you. Tapi yang peliknya dari tadi kita stay dekat sini, Encik Push tak datang-datang tau. Bukan makanan kot. Sebab makanan dia. Maybe. Okey, kita gerak. Okey, cari tempat jalan, jom. Kalau Encik Push datang, cuba kita berdiri kat situ. Mana tahu dia datang ke tak? Mana yang tadi? Okey. Okey, datang. Cus sini. Tengok, mana datang? Datang tak? Tadi kan? Tak ada. Hilang burger tu. Hello? Dengar? Tak cakap hilang di burger tu. Kan tadi kan masa kita berjalan kan ada burger kan? Dia kalau nak tahu, ada satu tempat rumah yang pecah tu. Tahu tak rumah yang pecah tadi kita nampak tu? Stay dekat tepi dia. Stay dekat tepi ni. Dia tahu, kalau tahu tempat rumah yang pecah dekat situ yang tempat yang diorang duduk tu. Kira dekat situ je dia sekarang. Okay, ni ritual. Okay, ni ritual Okay. So sekarang ni kita pergi straight yang tempat tadi tu, kita belok kiri, kita kena cari tempat tu. Tapi kalau Encik Push datang, cuba kita stay dekat sini pula. Apa function yang ni? Ada apa-apa guna tak? Sini dia ikut. Kita ikut sini. Sekejap. Tadi ni gua ni, ni ritual. Tadi kita ambil barang tu. Salah. Ni gua yang tadi, okey. Dia tak? Datang kan? Okey, sini. Okey, I faham kenapa dia tak datang sebab ini makanan dia.
Makanan dia maksudnya? Kalau dia datang serang kita, maknanya dia serang makanan sendiri. Sebab kita diri betul-betul kat makanan dia. Oh. Faham? Okay, dia datang. Cik. Tengok betul tak? Betul tak? Function tak benda ni? Tak ada. Kalau kita keluar, dia datang. Kalau kita stay, dia tak datang. So kita kena lari cepat pergi kat ujung sana tu ada makanan. Hello, dengar? Okay, can you pergi sana nampak tak warna merah tu ada makanan kan? So kita kena lari pakai spray, lari terus pergi kat makanan tu. Ya, tak dengar suara you. Hello? Hello? Okay, dengar. Okay, kan masa you keluar dari sini kan dia bergegar kan? So maknanya tanda dia datang. You nampak tak di ujung tu ada makanan? So kita tekan spray terus duduk makanan tu. Okay, jom. Okay, dah. Okay. Yang merah-merah ni tanda apa? Cuba kita. Merah. Alamak. Sekejap ya. Okay, dah. Okay, sekarang kita nak pergi mana? Tadi dah pergi sana dah. Sekarang sini pula. Okay. Furniture tadi. Okay, so kita kena sinilah, sini. Dia kata escape the maze. Dia datang. Tak ada lah. Sini. Oh, maknanya dia ada kawasan sini je. Yep. Dia. Cuba datang sini. Yelah. Dia cakap makanan dia takkan pergi. Betul weh. Okay, kita dah jumpa witness Encik Poch. Nanti kalau kita dah tahu tempat-tempat tu, kita stay. Nanti kita dah tahu dah. Okay, dia memang dah tahu dekat situ, dekat sini kan. Okay, sekejap. Lari terus. Okay. Memang sekiri ada, kanan ada. Sekejap. Dia nampak, perasan tak ada satu titik hitam dekat tengah-tengah? Tak perasan. Tadi nampak ada something titik hitam. Ni blok. Okay, ni salah. So, ni sini. Kita pergi dekat tempat sini, tapi kena cari yang makanan dia tu. Okay, ni dia. I nampak something, ada satu titik hitam. Selalu bila main Roblox, I nampak memang ada something, ada satu titik hitam. Bila I pergi dekat kan, dia rasa macam habis. Kira dah menang. Dia datang. Okay. So, lebih bodoh. Mai datang kan? Belakang ke?
Okay, dia hilang. Sini. Dia datang. Mana datang? Sana eh? Antara dua je. Ada tak? Tak ada. Okey, gerak. Oh, ni blok. Dia dah Okay, mati. ni blok. Dia dah mati. Okey, keluar. Lari. Okey, sini. Datang. Okey. Lawak lah. Tak, yang lawak ni tau. Dia muncul tadi. Boleh pula dia ghostan balik tu. Ya, sebab ni macam ada benda something orang doakan. Orang yang kampung doakan. So, macam dia tak boleh masuk lah. Dia macam lebih kurang macam makanan ni lah. Kira weakness dia. Ya. Kelemahan. Okey. Okay, so tempat tu gelap. Tadi kat belakang tu dah tutup. Okay, sini pula. Okay, ada benda something. Allah, dia datang. Lari. Pergi patah balik. Damn ah. Lah, kat situ dia ada lah. Tapi dia memang lalu tau. Tapi kalau kita stay, dia takkan datang dekat. Ya, betul. Masanya dia datang dari sana tau. Tengok. So, I kena mati juga. Okay. Tak apa. Memang dia datang kat sana. Okay. You ikut stay apa tu. Datang. Okay. Stay sini. Block ke? Tak ada kan? Okay. Stay. Pergi lah. Lah, kenapa pergi je lah? Takut. Cari apa-apa ritual ada tak? Ritual pula. Yang tu. Okay, yang tu block. Sekejap. Jangan usir sikit dah barai weh. Aduh, stress weh. Ya Allah. Masalahnya kan, kita kena cari tempat maze ni pun macam susah lah. Dah? Okay, dia tak ada. Tak ada. Datang lah. Tipu lagi cakap tak ada. Kenapa Ada anak ni dia duduk dekat kawasan sini? Ya, ada lagi weh. Tak. Masalah sekarang ni. Cik Hey, Coach ni. escape satu miss 1/2. Baik. Okay. Straight. Betul tak? Okay, labirin. Okay, satu. Lagi labirin. Lepas tu kita jumpa gua. Sini. Siap. Okay. Dah. Complete. Selesai. Okay, mantap geng. Let's go. Cik, ni gua Lepas ni gua. Kalau dia ada, kita patah balik. Jangan tekan stamina dulu lah, santai. Oh, tak ada. Kosong. Risau ni kalau kita tak patah balik. Cepat. Okay, complete. Okay, sekarang ni escape the cave. Okay, sekarang ni kalau labirin Labirin dah selesai. Kira miss ni kita dah jumpa jalan dia. Yang masalah sekarang ni gua ni. So, kita tak payah pergi jauh kan? Dekat area sini je ada kan? Kita dekat sini kan? Rasanya. You ingat tak gua yang awal kita masuk tu ada apa tu? Kawasan itu tu. Yang dia orang tengah buat muzik tu. Ya. Itu jalan keluar dia.
Ya, nampak dekat belakang tu. So, masa Lepas tu sekarang belakang tu, ni, labirin ni kita dah jumpa, so dah dekat dengan cave. Betul? ya, Kenapa lampu saya tak, api saya tak function ni? sekarang ni kita dah lepas dari maze. Agak-agaknya Encik Porsche kejar lagi tak Memang dia kejar sebab I dengar berduduk tadi. Sini ada satu. Ada 3 laluan. Kat mana satu kita nak pergi sekarang? Satu, dua, tiga. Tapi kena ingat juga. Kita pergi sini je. Gelap lah. Macam mana ada juga. Okay, ni Dia dah blok. mati. Kita dah mati dah. Tahu dah. Okay, kita pergi tempat sana pula lagi. Dia datang. Degup. Okay. So, nak pergi mana? Sini dulu. Ada lagi satu jalan. Datang. Apa kata kita pergi straight ni? Tak payah belok kiri. Pergi straight. Jom. Yes! Betul! Map! Ni. Ni miss. Okay, sekarang kita dekat mana ni? Ni tak ada tanda titik pun tak ada. Apa tak ada ini. Barai weh. Ye, jumpa. Ini tempat tadi yang lalu ni. Tapi lampu saya barai. Okay, lampu tadi. Sini kan? Ya. Ni. Yeah, let's go. Oh, ni kot ni. Sebab dia kan kata escape the cave. Terkejut aku weh. Nak kena lompat ke? Batu ni hati-hati. Kena lompat. Tunggu tau. Jangan pula mati kat batu kan barai. Kita dah penat naik. Sini. Ui, batu barai. Pergilah. Weh, tak boleh lompat Mat. Kena lompat. Paksa juga. Okay, finally. Find the temukan village pasar market. Interact with the village. Kat mana ni? Keluar. Tahu tak? Kat mana nak cari pasar desa? Tempat tadi yang nenek kot. Kita keluar dari gua dulu. Betul tak? Ke kena dalam ni ada apa-apa tak? Sini Lia. Dalam ni gua ada apa-apa tak? Sesat lagi kan, sekejap lagi. Ya, I cari jap. Kat dalam gua ni ada apa-apa tak? Tapi ada jalan kan? Ada jalan. Mana you? You cuba datang kat tempat yang tadi kita keluar dari gua tu kan? Okay, itu straight. Straight. Oh. Ada jalan. Kita cuba jalan dulu kalau jumpa lah rasanya. Jom okay pula. Tipak aku lagi. Encik Push tak ada. Yelah, Cik Pos tak ada tapi sekejap lagi. Jumpscare benda lain. Hey, you there? Come here, check this out. Yeah, check this out, man. Where are you, man? Okay. Interact the Dia village. suruh Oh ni, akak ni. Kak! It seems like you are not from around here. Yeah. We aren't from here, sorry in advance. Do you know the village there? Siapa yang akan tengah menarik ni? Orang Sarawak ni. What village? What village? The nearest village, there are only
one up there. Serius ah? Dia tak tahu villain cakap ada kat sini. Habis tu ni tempat apa ni? Don't bother. Damn. Come and eat. It's all free. Shall we accept the offer? Makan apa daun? Tak. Jangan, Putuskan jangan, ambil atau jangan, tidak. jangan. Jap. Okay, tadi you baca tak masa dia cakap tu? Kalau kita makan, apa jadi? Dalam surat tu. Okey, I tahu. Jawapan dia tolak. Tolak kan? You are not a part of hers. Sebab dia cakap kalau kita makan, sebab tu daun, bukan makanan. Ni bad ending. Tapi kalau kita makan, kita akan tersesat dalam tu tau. Rasanya tak apa. Dia yang cakap dalam surat tu, kalau kita makan, kita akan terperangkap dalam satu tempat tu. Tapi bila kita tolak, dia cakap macam bad ending pula. Kalau bapak dia. Oi. Penat oi. Kau biar betul. Aduh, barai tu. Okay, jap. Saya nak tengok. Dia kan ada chapter banyak kan. Nak tengok ni chapter sampai berapa dah menang. Bacon ngapain gear? You tak ditekan I tak tekan pun. Aduh, gimana ya? Habis tu tak tekan macam mana? Yang ni kena tekan lah. Kena tekan lah. Kau tak tekan sampai esok pagi. Sebab itu. macam seorang tekan. You dah tekan auto dah start. Bentar. Ya. You tekan daily ke atau elo? Okay, you dengar Kita kat still chapter 1 juga. Bentar. Anjing malah buka WA loh, Pon. Tak nak lah kau. Dah lah. Menyampah lah. Penat dah dari dah belah. Alright gang, so finally kita dah main tapi kita dapat bad ending. Aku tak tahu kenapa dapat bad ending. Tapi it's okay, aku boleh cakap grafik dia memang padu lah. Untuk dari aku punya jawapan, grafik padu weh. Serius lah, banyak jam scale lah. Encik post tu, finally kita dapat jumpa. So rasa untuk video hari ni. So guys, itu saja untuk video hari ni. Kalau korang belum subscribe channel aku dulu. See you the next video. Bye bye.